Okay guys, tiada hari tanpa S-Max. Ni ada satu Arai, 2 Shoei, 3 Shoei. 3 Shoei pasang S-Max, 3 pasang F1 Plus, 1 pasang S2. Kita ada staff baru kerja hari ni, Andy S-Max. Kita bagi dia buat sebab dia baru kerja kan. So guys, kita tengok Sini siap. Ni customer ni datang bawa S-Max, yang kita bagi free pemasangan. Sekali kita install lah semua app dia. Jadi kita tengok hasil dia macam ni. Let's go. Guys, special day at MotoGame Malaysia. Kita ada buat installation S-Max. So brother ni pasang S-Max 4. So kita import memang official dari S-Max, Andy Bernardi. Ada 4 S-Max hari ni. 1, 2, 3. Wan Gombau. Okay Wan Okay Wan, pasang apa tu Wan? Apa? Pasang apa tu? Pasang S-Max. So guys, ni kita dah pasang lah Shoei F1 Plus, F1 Plus. Yang ni S2 untuk rumah dia. Satu lagi tu Arai. Budak baru ni tengah bincang lah, tengah apa, consultant cerita macam mana nak pairing semua. Jadi kita tunjuk cara pairing sekaligus semua ni. Ni kita nak grouping dia. Sama, full. Okay. So dah 4 lah. Okay, so dia akan, kalau kita tak pakai app, S-Max akan suruh tekan intercom button to confirm. Okay, salah satu orang tekan dah cukup. Katakan abang tekan. Okay, so dia sebut team up. Semua dah connect. Dah connect semua? Dah connect dah semua. Macam ni? Okay, so dia dah connect. So katakan kita nak mute Bagus mic, budak baru ni. kita nak mute mic, button Dia depan tengah salah satu bagi consultant volume juga kat button semua. kita hold. So guys, kalau korang nak beli helmet, nak So, siap pasang, kita siap out lah. consult, Jangan panik. siap apa? Consultation. Consultation. Kita datang motor gear guys. Sebab free consultant. Biasa kalau pergi klinik kena bayar benda tu. Kita cerita A sampai Z guys. Sebab ada setengah kedai dia jual dia. Dia pandai kau pasang, kau pandai-pandai kau install. Tapi kalau beli dengan kita akan ajar A to the Z.